Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam politik, persepsi rakyat sentiasa berubah. Seorang pemimpin yang pernah dikritik boleh dinilai semula oleh rakyat yang merasakan keadaan hari ini boleh dibandingkan dengan keadaan yang dirasai sebelum ini. Hari ini satu fenomena yang mana rakyat semakin menilai apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Najib Razak suatu ketika dahulu seperti seolah-olah sudah mula dirindui oleh ramai orang. Buktinya Ilham Center menyatakan bahawa Najib Razak masih mempunyai pengaruh dan mempunyai pengikut media sosial yang boleh dikatakan agak besar juga. Fenomena ini dapat dilihat melalui kenyataan beberapa individu, antaranya Datuk yang memperjuangkan DAK iaitu Dara Amor dan kelak iaitu Datuk Kalai Nihwai. Dia sudah menyatakan pandangan dia mengundang pelbagai reaksi sama ada yang bersetuju ataupun yang tidak bersetuju. Dia menyatakan kehidupan di zaman Najib lebih baik daripada zaman sekarang yang katanya zaman Madani, katanya Madanon. Selain daripada itu, Khairi Jamaluddin yang dikatakan oleh orang UMNO sebagai salah seorang yang menyebabkan Najib Razak meletak jawatan, yang menyeru agar Najib meletak jawatan lah Khairi Jamaluddin, yang juga sudah menyatakan beberapa pencapaian besar seperti infrastruktur sangat dikagumi ataupun sangat dipuji di zaman Najib. Zaid Ibrahim yang kini sudah berbagai-bagai parti yang disertai tapi tetap juga menyatakan bahawa pengampunan ataupun pengadilan pada kes Najib ini perlu dilakukan secara adil. Bukan setakat orang-orang politik ataupun orang-orang yang memperjuangkan NGO, artis-artis seperti Eli Suryati dan Sahara Yaakob dari awal memang lantang menyokong Najib, dan sekarang ini dalam PRN Johor ada juga artis-artis yang menyokong Barisan Nasional dan mengambil calon DUN untuk Barisan Nasional. Mengapa sentimen ini berlaku? Ada yang mengimbau pelaksanaan BRIM, MRT, Lebuh Raya PEN Borneo, ECRL, TRX, UTC, Klinik Satu Malaysia dan berbagai projek lain. Ada juga yang menyatakan membandingkan keadaan ekonomi dengan keadaan hari ini, khususnya berkaitan kos sara hidup. Namun pada masa yang sama ada juga yang menyatakan mereka tetap berpendirian bahawa kes-kes yang dihadapi oleh Datuk Seri Najib Razak perlu diadili ataupun perlu berserah kepada apa yang diputuskan oleh mahkamah. Hakikatnya perbincangan mengenai Najib Razak tidak pernah terus hilang dan tidak pernah benar-benar hilang daripada politik Malaysia. Paling banyak diperkatakan termasuklah membandingkan penggunaan kereta rasmi yang digunakan oleh Perdana Menteri